night. El ritmo suena. Can you feel? Move your body. It's so real. Vuélvete loco. Don't stop now. Sigue el ritmo. I'll show you how. Fuego en el aire. Burning high. Feel the heat. Bajo el sky. Baila, baila. Sin parar. Shake your body. Shine like stars. Baila, baila. En el mar. Keep it going. No queda igual. Luna llena. Okay guys, kembali lagi bersama aku Rashid. Pada mana yang belum lagi tengok video SportX version 1, dulu aku pernah upload kat channel aku, korang boleh tengok. Untuk version pertama, tak silap aku lebih kurang dah 1 tahun 8 bulan, lebih kurang hampir 2 tahun dah dia dalam market Malaysia. So kali ni Moda telah datang dan juga upgrade version 2 pula. Kini lebih handsome, lebih orang kata apa, lebih banyak jajan lah daripada version pertama. So apa perbezaan version yang baru ni dengan version yang pertama? Okey, jom aku tunjuk kat korang. Okay, pertama sekali korang boleh tengok dia punya side mirror tidak lagi capang macam version 1. Side mirror dia dah terus datang handle, sebab untuk version 1 kalau korang perasan ramai owner-owner yang dia buka side mirror, dia sunat lah, sebab kalau side mirror yang terkeluar capang tu nampak lebih bulky kan. So bila dia letak macam ni, side mirror dia dah buang, so nampak lebih tajam lah. Dah tak ada lagi side mirror capang-capang tu, tak perlu dah korang modify untuk buang apa semua dan sebagainya kan. Korang just boleh adjust ataupun tukar side mirror yang lebih kecil lah. Dan dia ada winglet. Untuk version 1 dia tak ada winglet dan untuk meter kini lebih besar 7 inci touch screen. Sorry, nampak 7 inci touch screen aku tunjuk kat korang sekejap dia punya touch screen dia. So untuk meter version 1 dia TFT juga, cuma dia kecil sikit. Dia nampak lebih macam built-in kat dalam dashboard. So untuk version 2 ni dia punya meter dia lebih kepada tablet punya rupa lah, which is kebanyakan skuter memang semua didatangi dengan touchscreen yang petak-petak semua kan, nampak lebih canggih kan. Untuk engine pula yang bestnya, dia masih lagi mengekalkan CVT engine semua sama seperti version 1, which is semua orang tahu untuk version 1 memang Sporter S dia lebih terkenal dengan antara skuter 250 paling performance lah dalam kelasnya, dalam kategorinya. Okay, satu lagi jajan yang paling menarik dia bagi yang dia telah improve adalah dia punya windshield dia geng. Dia punya windshield dia adjustable, bukan manual tapi auto. Butang dia dekat sini nampak ni. Sekejap aku tunjuk contoh kat korang. Nampak tu, adjustable electronic geng. Lama, ini macam baru betul. So untuk V1 memang tak ada. Kalau nak compare dengan V1 dia memang tak adjustable. Dan satu lagi dia dah didatangi dengan kamera dashcam depan tapi depan je lah. Belakang tak ada. Untuk V1 kalau nak compare, V1 tak ada dashcam geng. Lepas tu satu lagi nampak ni, dia punya inner dia carbon geng. Tapi ni carbon bukan original lah, macam celup lah, tapi still nice lah nampak. Dia punya inner carbon, dia punya wheellet dia pun carbon juga, dan juga mudguard dia carbon. Walaupun tidak carbon original tapi bagi aku still nice lah, nampak lebih kemas, nampak lebih orang kata garang lah. Bila kita tengok pada depan ni dengan mudguard carbon, aku rasa nampak macam macam Ducati tau kan. Yang terakhir sekali apa yang paling best, walaupun dengan penambahbaikan yang bagi aku agak ketara daripada segi stripe, daripada segi teknologi semua dia dah upgrade, facelift dan sebagainya, harga masih lagi maintain sama macam V1. Tak silap aku mahal dalam 100 lebih je kot. Kalau V1 17,800, kalau yang V2 ni 17,900 lebih, dekat 18 lah. So beza dalam 100 lebih, RM200 saja V1 dengan V2 dia punya harga. So untuk video kali ni aku rasa sampai sini saja. Just walk around je, tak ada nak detail sangat secara terperinci in terms of performance dan sebagainya, sebab dia punya engine, dia punya CVT dan sebagainya sama saja macam version 1. So korang boleh refer video lama aku kalau korang nak tengok betapa power tak power skuter ni dan sebagainya. Aku ada upload full review lah.
So untuk video kali ni just lebih kepada walk around, lebih kepada nak tunjuk kat korang apa je penambahbaikan dan juga facelift yang ditawarkan oleh Moda lah. Itu saja, nampak. So memang nice. Jadi kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.